Semalam aku terlebih rajin, tiga-tiga saluran darah diblok. Saya buat rawatan kepada tiga-tiga saluran darah sekaligus dalam satu masa yang sama. Cerita dia gini, kakak ni umur dia lebih daripada 65 tahun. Dah ada kencing manis lebih 10 tahun. Memang ada sakit dada, berat dada, ketat dada yang saya dah bagi rawatan secara ubat-ubatan semenjak bulan Jun tahun lepas. Tetapi aku tak buat angiogram serta-merta sebab masa tu ECG dia normal, ekokardiogram dia normal, dan troponin dia pun negatif. Simptom dia stabil, kita panggil stabil angina pectoris. Aku tak buat angiogram sebab ada banyak lagi isu-isu kesihatan yang aku boleh address. Contohnya tekanan darah tak terkawal, gula tak terkawal, kolesterol dengan triglyceride tak terkawal. Jadi saya banyak bagi ubat-ubatan, tukar lifestyle dia. Tapi dah lebih daripada 6-8 bulan masih sakit dada bila buat kerja-kerja berat. Ada juga simptom GERD. Memang confusing. Akhirnya dah bagi ubat maksimum, masih juga sakit dada masa buat kerja. Saya cadangkan buat angiogram. Bila aku buat angiogram, aku nampak tiga-tiga saluran darah blok. Yang sebelah kanan 90%, sebelah kiri belakang pun 99%. Belah kiri yang depan LAD dia ada dua yang 70-80%. Aku buat yang belah kanan, alhamdulillah okey. Lepas tu aku jadi rajin, aku buat yang belah kiri belakang 90%. Pun dah siap juga. Lepas tu aku terlebih rajin, aku cakap might as well I get it done all on the same day. Aku buat saluran darah depan tu letak 2 stand. Total 4 stand aku letak sekaligus dalam masa satu yang sama. Makcik tu sakit dada sikit masa aku buat sebab memang stres. Kalau buat rawatan angioplasti dengan stand ada banyak blok, memang akan memberi sedikit tekanan kepada otot jantung. Dia sakit dada sikit, aku buat ECG lepas tu nampak okey sangat. Lama-lama ECG tu nampak teruk sikit, aku tak puas hati. Terpaksa bawa balik untuk buat angiogram 4 atau 5 jam selepas aku buat rawatan angioplasti sebab nak pastikan stand tu tak blok atau tak ada cabang yang tersepit atau blok ataupun tidak ada komplikasi lain semasa aku buat angiogram 3-4 jam lepas tu. Jadi terpaksa bawa kakak ni pergi balik cath lab buat angiogram. Bila buat angiogram kita orang expect memang ada komplikasi. Saluran darah tu ada blok ke, cabang dia ada blok ke, ada masalah dalam stand. Tetapi bila buat angiogram semua clear, alhamdulillah tak ada langsung komplikasi. Sakit serba sedikit selepas buat rawatan angioplasti dengan stand, terutamanya kalau ada tiga-tiga saluran darah blok yang serius. Bukan benda yang unusual, bukan yang luar biasa. Dan kadang-kadang doktor pakar jantung terpaksa buat angiogram balik dalam masa beberapa jam selepas buat rawatan angioplasti dengan stand. Ada yang kena buat balik 1 hari selepas rawatan angioplasti dengan stand. Itu bukan benda yang luar biasa. Tak kerap, jarang sangat berlaku. Dah 13 tahun dekat Malaysia, baru dekat 5-10 kali. Tapi kadang-kadang kita perlu buat dan kita orang minta maaf kena cocok 2 kali.